Lega. Akhirnya siap juga. Kalau ikut Mira ni, semua benda nak ikut manual. Yelah Alia, nanti kalau tengah malam kemo ni roboh, siapa nak salahkan? Aku rasa kan, elok kita ikut cara Mira, kita ikut cara manual. Alah kau ni Nina, nakut sangat. Malam nanti jangan lari pula tau kalau dengan bunyi cekerik. Aku bukan penakut lah. Mira. Tengok gambar ni. Cantik kan tadi? Lah, cantik lah. Alia, aku rasa kan kau patut cakap lah dengan Nina. Aku rasa dia kecil hati dengan apa yang kau cakap tadi. Aku cuma gurau je. Tapi iyalah kan, mungkin aku terlalu keterlaluan. Dah, aku bercakap dengan dia sekejap. Nina, aku nak minta maaf dengan kau sebab aku buat kau terasa. Aku nak kita happy-happy je malam ni. Tak apalah, aku pun tak patut cepat marah dekat korang. Aku cuma takut disisihkan je. Kau ni, mana mungkin? Kau kan kawan baik aku dengan Mira. Untuk meraihkan perdamaian ni, Maggi kita share 3. Yeay. Kadang-kadang macam api ni juga. Kalau tak dijaga baik-baik, dia akan terpadam. Tapi kalau jaga baik-baik, dia akan memberi kehangatan. Betul tu. Sama juga macam persahabatan kita tau. Janji, lepas ni kita saling jujur tau dan saling memahami antara satu sama lain tau. Janji tau. Janji. Ingat tau, jaga perasaan rakan, jangan mudah tersinggung dan hargai persahabatan kita lebih daripada ego.